Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin, para muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali banyak bersyukur kita selaku hamba Allah terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah masih sayang lagi kepada kita. Ya, dipanjangkan umur kita daripada minggu lepas, minggu lagi hari ini. Dan kita berdoa semoga kita dipanjangkan umur dan ditambahkan lagi ibadat kita kepadanya. Kepanjang umur nak bersukaria tak untuk menambah ibadat. Sebab ini sajalah bekalan kita bila kita pejam mata nanti. Ya, Tuhan tak boh dak tengok harta kita, dak tengok pakat kita, hebat kita dunia. Dia tengok dalam hati kita, amal kita kepada Allah. Itulah yang hebat. Ya, jadi sama-samalah kita renung sikit. Ya, banyakkan baca Al-Quran, kalam Tuhan. Tuhan turun ni daripada Lauh Mahfuz, Baitul Izzah, ya, ke langit dunia, dan kepada baginda SAW untuk kita baca sehingga hari kiamat. Ya, selagi kita akal ada ni, lagi kesihatan molek, bacalah Al-Quran selalu. Jangan lupa sehari tu. Ya, aku dak baca lagi ni kalam Tuhan ni, ambillah. Ya, tak ada alasan kita kata aku dak sempat, aku tak ada masa. Tu pelawak belaka atas iman kita. Nak tak embuh. Habis-habis tak ada pun, habis-habis lekeh pun bacalah selas muka ke. Kalau dah cepat sangat, kalau baca selas tu 2 minit atau 3 minit je. Allah, tapi banyak mana pahala Allah Ta'ala kurniakan kita tu dapat nak gambar. Ya, inilah kasih sayang yang Allah nak beri kepada kita. Selagi kita turut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi sama-sama jangan lupa dan kita sentiasa mempelajari, membaiki bacaan kita. Banyak ramai orang boleh baca Al-Quran, tetapi bacaannya ya banyak yang tak berapa kemas, ya, tak berapa tepat. Quran tak boleh ikut selera je, kita kena belajar hukum hakam, makhraj dia, tajwid dan sebagainya, menandakan kita ya berhalus bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah ya kita membaiki, terutama orang bercakap. Cakap ni dulu sekali, bukan orang bercakap ni pandai, orang bijak dah, lemah sekali ni depan ni. Nah ya, banyak kekurangan lagi. Jadi kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
اللهم اعزم رغبتنا في القرآن واجعله نورا لأبصارنا وشفاء وذهابا لهمومنا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار والحمد لله رب العالمين. Ke surat 352 kan? Ya. Okey. Muka je kita ambil bila nak tamat tu dah apalah, tak penting tu. Ya, saya tengok. Ya, sesiapa pun boleh buka Al-Quran, tengok. Ya. Depan ustaz ni yang boleh baca belaka dah. Ya, kita tahu dah. Tapi Al-Quran ni disuruh tu sama. Suruh baca, suruh baiki, suruh sama sampai kita ke mati. Bukan kata boleh aku dah baca pandai dah. Pandai tu dia suruh lebih lagi baca. Ini berbanding atas dunia ni, kalau boleh dah kita dah belajar lah. Al-Quran ni suruh baca sampai ke nyawa ni halqah, kalau boleh baca lagi. Itu besar makna. Okey, tengok sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un 'alim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون
lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kalau nafas sebut nafas pendek je, kita kena berhenti sikit ulang balik ya. Main batuk-batuk nafas pendek sikit ya. Okey. Ini kaedah dia tu adalah kalau kita berhenti tempat yang tak suruh berhenti, kita ulang balik. Kalau tempat wakaf tak apalah, kita tak payah ulang. Macam sili, kili, itu wakaf. Kili tu wakaf lebih baik. Sili lebih utama sambung. Wakaf tak apa. Jim harus. Jaiz. Kalau ada jim, boleh wakaf, boleh kita nak sambung. Tapi kalau kita berhenti, tak ada tempat wakaf, kita boleh berhenti dan kita ambil balik yang kita sambung, tak comel. Kita ulang balik 2 kalimah ke ataupun 1 kalimah, terus kita teruskan. Ini kaedah yang halus. Kaedah kalam tuan. Okey. Ya, macam biasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat biasa je, semua orang tahu belaka ya. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Ni kisah. Jangan ikut telunjuk syaitan ya. Orang beriman janganlah kamu ikut ya lakon-lakon syaitan. Syaitan ni nak kita kerja, nak rosak je diri kita dan berjaya dia, gemuk dia. Ya. Okey. Wakaf situ, jim. Ada jim kecil tu, jaiz harus berhenti. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan. Wa man idgham ma'al ghunnah. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan. Tafasyi as-syaitan yang nyata as-syaitan. Kita baca sendiri tak ada orang nak tegur Kita baca ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu salah berat tu. Syaitan apa? Syaitan. Tafasyi. Fa innahu wajibal ghunnah. Setiap kalimah tu ada hukum. Jadi tak boleh kita baca sedap fa innahu guna tapi tak cukup guna. Guna berapa harakat? 2 harakat. Fa innahu nya gaduh. Nun sabdu, mim sabdu, wajibal gunnah dipanggil. Wajib dengung. Kita tak dengung pun, buat laju. Tak kira pandai tak pandai, hukum dia tetap. Kau pandai, kau kita kemah lagi. Ini Al-Quran. Ni jaga kita tengok tu Arab. Baca tu imam. Sedap kita dengar. Cukup. Hukum. Dia tak sembarangan baca lancar tu, dia lancar sama dah hafaz. Tapi hukum tak lari. Itu dia. Fa innahu ya'muru bil fahsya. Tafsir lagi. Wajib al-ghunna ma wajib muttasil. Wal munkar. Bila ra mati huruf sebelumnya bagi atas kena baca tebal. Munkar. Kalau bawah mungkir. Nipis bunyi kir. Atas kar. Ya, baca gitulah. Itu. Harus itu wakaf. Okey. Walau maklin dipanggil. La fad istitolah. Fad. Maka fadlu. Mungkin kita baca seorang, kita baca
walaula fadlullah, ramai itu. Jangan gitu dak kira membaca seorang baca depan guru lebih sebab betul. Dha istitolah panjang, mak bukan mak, mak tu panjang. Ya, huruf dha ni dia tepat letak makhraj huruf dia panjang pada orang lain. Orang lain duk main atas rongga. Dha ni dia duduk kat geraham. Dha. Ai nampak barang. Ya. Setengah orang dah boleh sebut dok lagi lama dah belajar. Tak ambil cakna. Itu. Jadi fadh walau dha. Kita baca seorang sembahyang. Walau dha. Orang tak dengar. Tapi kita baca dengan molek Allah Taala. Gandakan. Beri pahala dia 10 kali ganda. Bukan kisah dengar orang. Dengar ni dia panggil dulu kalau kita nak baca. Baca seorang. Baca dengan betul. Al-Quran amat disuruh. Kerana kalam Allah. Sebab kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kita baca baik, molek. Macam mana? Belajar. Dia belajar sampai ketua kita. Apa berbang pun Fatihah dah betul. Apa lagi ayat Quran yang lain 6236 ayat tu. Allah. Tak apa. Kita cuba menambahkan ilmu kita sebelum Tuhan panggil kita. Tak rugi. Tuhan sayang pada kita. Okey. Hak lain kita boleh buat belaka, tapi hak ni kita dah fikir. Tak mau mikir aku Quran ni semua nak. Fikir kau. Ini pahala besar ni. Okey. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Hak dhamir tu panjang. Ma zaka zai. Kalau hak pendek itu zal. Ni ma zaka. Ya. Minkum. Minkum ikhfa hakiki. Kum min idgham safawi. Kum min ahadin izhar halki. Ahadin abada izhar halki. Abadan wala idgham ma'al ghunna. Walakin Allah wajib al-ghunna. Allah lafzul jalalah yuzakki man yasha. Idgham ma'al ghunna. Yasha mak wajib muttasil. Panjang 4-5 harakat. Dah ingat dah apa panjang, tapi kita baca betul dah. Jangan baca 2 harakat. Man yasha. Itu style, kita buat style kita baca, bukan hukum. Man yasha. Pak nak buat 5 boleh, mak wajib. Man yasha. Kalau kita dah ingat pun hukum, tapi kita baca di sini ustaz kata ada gini jumpa gini panjang 4-5. Dah apalah. Okey dah. Kalau tahu hukum tak apa lagi. Wallahu sami'un alim. Sami'un alim. Ya. Idgham bila guna. Lam idgham sami'un alim. Izhar halki. Tanwin bertemu ain. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu uli. Jangan baca uli, salah. Waw tu ada baris bulat atas tu, waw tu tak boleh. Penulisan ada, tapi baca tak boleh panjang. Hazaf seolah dibuang. Ayatu ulil kurba. Ayatu ulil kurba. Ya. Takut kalau kita faham dah, alhamdulillah, takut salah.
Quran ni kena jaga betul-betul, jaga betul-betul bacaan kita, jangan main-main, ya. Nyawa budak di kalangan Quran ni. Ada tasbih tak? Ada tak tasbih? Tak ada. Ayat itu. Ada yang ulil qurba. Ini nak apa? Wah, ni ada bagi bulan. Tak ada baca. Ayat tu ulil qurba. Tulis ada. Sebab ada bulan. Ada bagi asal. Buang pada baca. Yang kita baca ayat tu ulil qurba. Salah baca kita. Dia dah baca gitu. Kalau ada pula baca ada penulisan memang kena ditulis. Kena. Kadang kita sedar. Tengok luar dia buat panjang. Dok. Tengok. Kalau luar tak ada bagi baru panjang. Ya. Ayuk tu bukan ayat tu Ayuk tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Biasa je. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Biasa an yaghfira idgham ma'al ghunnah. Firallahu lakum, ada qaf lam ya tu atas kecil itu, waqaf diutamakan, dia utama. Wallahu ghafurur rahim, ghafurur rahim idgham bila ghunnah ya. Innal ladzi wajibal ghunnah, innal ladzina yarmu, alladzi bukan allazi, ya, kena jaga. Bukan innal ladzi, itu za besar tu, za panjang gitu bu. Sedangkan tu za kecil. Innal ladzi, ya, biasakan tu. Lidah kita ni ada za ni, dia ada dua. Za panjang, zi. Kalau za tu makhraj, za pendek itu makhraj dia duduk sini. Di. Kalau za panjang tu makhraj dia langit. Ni kita bahan langit sama. Panjang ke pendek, dah kena lah. Ada kelemahan lagi bacaan kita. Kita dah sedar kita salah tu. Ingat za belaka. Ya. Kita ingat ni semua za belaka. Ni nampak barang. Innal ladzi za, kita boleh sebut innal ladzi za, tak boleh. Orang-orang yang, kalau innal ladzi makna lain, kita sudah kita pergi sama dah, tidak sama. Za dua, dal, zai. Si juga, si, shi. Sin, shi, zal, zal. Tiba-tiba tidak lagi. Tapi orang ini tahu. Kita letak makhraj zal, zal ni kita buat tak. Sebab tu orang buat tanya ni zal. Ini zal. Pastikan ya, jangan salah. Kita cuba sebut-sebut insya-Allah. Sebut dia nak ke alas tapi kita buat. Ni Quran jaga ya, insya-Allah.
Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum azabun azim. Walahum izhar syafawi, azabun azim izhar halki. Izhar syafawi ni hukum mim. Hukum mim mati ni dia ada 3. Izhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Hukum mim mati. Kalau izhar syafawi kena tutup mulut. Baru sebut. Kalau idgham syafawi, ikhfa syafawi, mim bertemu mim, mim bertemu ba, mim tu tak ada bagi, kena dengung. Itu. Kalau kita baca betul, dah ada apa? Tanya tak tahu, tapi baca molek, alhamdulillah anugerah Allah pada kamu tu. Mau baca hebat. Tanya hukum tak tahu tapi baca betul. Allah. Payah tu nak cari. Tambi anugerah. Itu dia. Tapi kebanyakannya selalunya kalau tidak belajar hukum tajwid, tersasul juga kita bacaan ikut sedap. Hak baca gitu sama hak baca salah ada juga. Itu hukum hakam. Sebab tu ulama buat tajwid mengelokkan bacaan Al-Quran, kalam Tuhan. Itu. Yauma idzin yuwaffihimullah. Yauma tashhadu tafashi alaihim izhar syafawi. Tu mim mati tu ada bagi mati tu. Sinatahum wa aidi izhar syafawi lagi. Wa aidihim izhar syafawi lagi. Wa arjuluhum bima. Ni ikhfa syafawi. Min tak ada baris tu kan? Min tak ada baris apa-apa tu. Min bima. Mana dengung. Wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Itu. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Wa ya'lamuna anna Allah wajibal ghunah. Ha huwal haqqul mubin. Haqqul qaf. Haqqu bukan aku. Sikit je kita alih makhraj jadi kaf. Haqqu kaf. Haqqu qaf ni dia kaf ni. Halqan. Qaf. Kaf di atas. Kebenaran. Haqqu kebenaran. Yang nyata, al-mubin nyata. Al-khabitha. Sa ni banyak orang tukar pada sin. Al-khabitha bukan al-khabisa. Makhraj sa ni hujung gigi, gusi. Kalau tak ada gigi pakai gusi ya. Kalau ada gigi ujung. Kalau sin, kita naik lalu lidah kita atas langit. Sin setuh ni atas ni, kursi atas ni. Sini setuhan antara ni. Itu ya. Nampak senang, tapi kalau belajar bahasa lam ni aku. Kena belajarlah. Kalau tak belajar ni bahasa pandai belaka. Kalau tak belajar baca Fatihah bahasa betul belaka daripada dulu. Bila teh Allah. Lama ni kita buat salah. Dah kena belajarlah. Kalam Tuhan 17 kali baca tu, tapi masih tak betul kok sebab tak belajar. Sehari 17 kali, tak masuk sunat lagi. Terbaca sunat lepas mayang apa gini puluh-puluh Fatihah. Tak betul. Sebab rasa Fatihah senang, pandai dah betul dah. Dah kena belajar. Kalau betul dah okeylah.
Soal agama ni yang kira kita siapa dia. Siapa dia? Kalau tak betul, tak betul. Ya. Yang orang belajar, orang tahu. Dia tahu. Jadi kalau bagi dengar kau walabo kalau bagi walabo tu hak terjun dalam laut lalu. Bo sini. Kalau walado depan. Bo sebab tu dia apa Arab buat syair apa. Kerana huruf dok ni istitolah yang dia lain, makhraj dia lain pada orang lain. Orang lain duk main sini je. Duk main langit, atas, besi, gigi. Dia seni duk geraham. Bo. Antara ni. Buat gitu betul lalu. Ya. Balik sembahyang lagi, tak tamu tu. Walado. Molek dah, ada benda dah. Lam ini walado. Orang tak tegur. Kita tak belajar. Doa salah semua. Cucu tanya, Toki baca kali Toki, ayam. Baca kali, walado, molek dah tu. Buat ajar salah. Cuba walado. Bukan. Walado. Kena jaga ya. InsyaAllah Tuhan beri kehebatan kepada kita baca Fatihah dengan betul ni. Kerana umul kitab, ibu segala kitab untuk dalam Fatihah. Sebab tu je wajib semayang, rukun semayang. Kita baca tak betul you. Wah zaman main. Ada Fatihah tahu belaka. Betul lah tapi tak belajar. Gitulah. Sampai kedua walado. Kita baiki ya. Ubah diri kita insya-Allah. Ya. Ini Ustaz khabar bukan jemaah boleh belaka. Dah. Mohon depan Ustaz ni bagus belaka. Luar-luar sana tu. Ada belajar tu. Ya. Anak bini kita dah dengar. Tengok sekali. Isteri kita baca kau. Fatihah sekali. Buat apa abang? 6 minit. Buat apa pula suruh baca Fatihah? Apa saya dah boleh ke? Saya dah pandai ke? Dah pandai. Dah nak dengar. Tengok sekali. Allah abang tanya. Boleh tahu lalu. Walado. Misalnya. Tak rugi kita, boleh pahala kita. Baru tak. Dah mau baca gitu lah ni. Dah. Bukan saya baca walado. Tak tepat. Walado. Bukan dal. Okey? Itu dia. Tu. Al-khabisatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarraun. Ulaika mak wajib mubarrauna mimma wajib al-ghunah. Yaqulun lahum maghfiratun. Idgham syafawi. Maghfiratun wa rizqun. Idgham ma'al ghunnah. Wa rizqun karim. Ikhfa hakiki. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu qalqalah surah buyutan ghaira. Ya. Izhar halki ghaira buyutikum hatta izhar syafawi hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Mak jaiz. Mak jaiz ni ada 3. Boleh 2 harakat, boleh 4 dan boleh 6. Mak wajib 4 dengan 5. Ya. Huruf mak bertemu hamzah. Dzalikum khairul lakum. Izhar syafawi. Lakum la'allakum. Izhar syafawi. La'allakum tadhakkarun. Izhar syafawi. Ya. Itu.
Okey, masa dah molek dah tu kan. Kita lihat. Okey, ada apa-apa kena turun. Baca lagi dah. Tanya awak mana. Boleh baca sendirilah ya. Rasa boleh dah. Lama ni ndak aja dengar Izhar Halki, Izhar Zapawi, Idgham Ma'al apa boleh tahulah. Ya. Itulah Al-Quran ya. Bacalah selalu, jangan lupa setiap hari baca Al-Quran. Sak pesang ya. Jangan lupa sehari tengok balik Quran. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.